Contohnya, ada sebahagian kitab yang sebut bahawasanya pada malam nisfu Syaban kita disunatkan mengerjakan satu jenis sembahyang. Yang sembahyang itu namanya solat sembahyang raghaib. Sembahyang raghaib. Berapa rakaat sembahyang? 100 rakaat. Tetapi hampir sepakat ataupun majoriti ulama mengatakan tidak ada sembahyang seperti ini yang disyariatkan. Hukumnya adalah bid'ah. Tak ada sembahyang khas yang namanya salatul raghaib yang jumlahnya 100 rakaat, kemudian ada bacaan yang tertentu, ada zikir yang tertentu. Tidak ada warid yang disyariatkan berbuat demikian. Kita bebas. Jadi apa lagi kita boleh buat sebagai persiapan bulan Ramadan? Baca Quran, istighfar, ucap la ilaha illallah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut tentang baca Quran.